Yako VX 500. Memang puas hati. Itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi ciri-ciri minyak hitam yang berkualiti. Minyak hitam yang baik lah. Okey, salah satu dia adalah minyak ni tahan panas. So, bila dia tahan panas, dia lambat terbakar. Ini yang kita nak. Okey, contoh hari ni. Okey, jom saya nak tunjuk dekat kereta saya sendiri. Ini kita test. Mileage minyak ni sekarang dah dekat 5,000. Dalam 4,600. Macam itulah. Okey, sekarang Okey, jadi kita nak tengok Okey, sekarang kita bersihkan dulu macam biasa. Okey, kita nak tarik, kita nak tengok keadaan minyak. Ni diesel tau. Diesel biasanya kalau minyak hitam sebelum ni yang saya pakai, bila kita tarik dipsi dia memang hitam pekat dah. Sebab kita long distance dan agak agresif bila bawa kereta ni. Tapi sejak saya nak tunjuk, nampak tak? Dia gelap sikit tapi dia tak hitam tau. Nampak? Dia macam masih nak dia macam jernih-jernih lagi. Nampak tak? Dekat sikit. So, sejak saya pakai minyak hitam ni, nombor 1, enjin saya memang senyap dan ringan. Memang senyap lah. Respon dia kita tekan pergi je. Nombor 1. Nombor 2, paling best jimat minyak. Saya guna minyak hitam Yako ni untuk kenderaan diesel. Kat sini siapa yang guna kereta diesel, yang guna enjin diesel, tak kisahlah Hilux ke, Navara ke, Ranger ke, D-Max ke, tak kisah Okey, anda tengok sini, anda boleh guna minyak Yako 1040 VX 500 Anda cari, sebab ni ada CF tau. CF ni memang standard untuk enjin diesel. Jadi kalau siapa yang pakai light truck tu, memang saya showkan guna Yako ni. Yako VX 500. Memang puas hati. Jadi kalau siapa nak cari minyak ni, boleh cari di Fizi Motorsport Sunway Ipoh, ataupun boleh terus tekan link dekat saya punya bio tu. Kita boleh post untuk anda. So, dapati hari ni settle.